Al-Quran adalah mukjizat agung yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Rasulullah menggambarkan dengan gambaran kebaikan bagi sesiapa yang berdamping dengan Al-Quran. Antaranya, sesungguhnya hati-hati berkarat seperti berkaratnya besi. Sahabat-sahabat bertanya, bagaimana untuk menyucikannya ya Rasulullah? Baginda menjawab, dengan membaca Al-Quran dan mengingati mati. Nabi juga menyebutkan, yang terbaik di antara kamu ialah mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Begitulah hebatnya kelebihan orang yang berdamping dengan Al-Quran. Ambillah peluang di bulan penurunan Al-Quran ini untuk kita sama-sama berdamping dengan Al-Quran. Wallahu a'lam. Ramadan terindah bersama.